Baiklah, untuk pengetahuan semua, perkongsian KPPB ini atau kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna akan dibentangkan oleh 3 pembentang iaitu saya sendiri, Amar Hafizi bin Suhairi, rakan saya Muhammad Shah Mukris bin Muhammad Shazril dan seorang lagi rakan saya Nur Fatin Awanis binti Ahmad Reza. Seterusnya, mari kita mengetahui the big idea bagi kursus ini iaitu ke arah melahirkan kepimpinan berpengetahuan, berkemahiran teknologi dan berketerampilan dalam sukan dan permainan. Seterusnya, bagi merukai kursus ini, kita perlu tahu hasil pembelajaran kursus. Hasil pembelajaran kursus yang pertama iaitu mengaplikasikan kemahiran asas dengan memilih satu permainan yang telah dipelajari. Contohnya, kami telah memilih bola tampar dan juga bola baling. Seterusnya, hasil pembelajaran kursus yang kedua itu melaksanakan simulasi berdasarkan rancangan kemahiran yang lengkap bagi satu permainan yang telah dipelajari. Sebagai penghubung jalinan bagi aspek KPBB untuk kursus ini, mari kita lihat dengan aspek pentaksiran berterusan dengan tugasan luar kami. Berikut merupakan salah satu tajuk yang kami pelajari dari kursus ini iaitu ciri-ciri jurulatih yang cemerlang iaitu berkemahiran tinggi, perancang strategi, personaliti disenangi, berpengetahuan dan arif dalam undang-undang dan peraturan permainan yang mampu berkomunikasi. Tapi ini bukanlah perkara yang saya ingin sampaikan. Perkara yang ingin saya sampaikan ialah bagaimana kami menjumpai sumber rujukan untuk kursus ini. Pelbagai sumber rujukan yang telah kami gunakan antaranya ialah Google, terutamanya Google Scholar dalam mencari bahan-bahan ilmiah seperti jurnal pendidikan. Seterusnya, aplikasi YouTube iaitu di platform ini, siswa dan siswi guru akan mencari video simulasi tentang permainan yang untuk dicari. Seterusnya, pada zaman era digital ini, platform YouTube agak kurang digunakan. Jadi, siswa dan siswi guru akan menggunakan aplikasi seperti TikTok dalam mencari video simulasi kerana TikTok ini merupakan aplikasi yang menyediakan satu video pendek dan padat mengenai simulasi tersebut. Oleh itu, melalui pemanfaatan teknologi ini dapat dilihat dengan kepelbagaian sumber rujukan. Dengan kepelbagaian sumber rujukan ini dapat mewujudkan pembelajaran kendiri iaitu mereka menggunakan pelbagai platform untuk mencari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permainan yang dipilih. Seterusnya dapat melahirkan guru yang berkredibiliti iaitu dapat memantapkan lagi kemahiran asas melalui pengukuhan teori dan kefahaman. Bah- Bahan bantu belajar. Dengan penggabung jalinan kedua-dua kursus ini, penerapan teknologi dalam kursus kokurikulum permainan dapat menjadikan sesi pembelajaran dan pengajaran lebih sistematik, interaktif dan lebih berkesan serta meningkatkan pelibatan aktif murid sama ada dalam kelas atau aktiviti yang berlaku di luar bilik rancah. Baiklah, penerapan unsur teknologi. Platform dalam talian bukan sahaja memudahkan kerjasama antara siswa guru, malah ia juga dapat meningkatkan komunikasi guru dengan murid secara lebih cepat dan interaktif. Di sini, penerapan unsur teknologi dapat memudahkan tugas guru untuk berkomunikasi dengan murid secara tanpa batas, tanpa mengira tempat. Contohnya melalui Google Classroom, guru dapat memberi maklum malas kepada murid secara pantas dan murid juga dapat menerima maklum malas tersebut dan secara tidak langsung dapat melakukan penambahbaikan melalui maklum malas guru. Seterusnya, pembelajaran yang interaktif. Penggunaan teknologi dalam kokurikulum permainan seperti analisis video perlawanan atau aplikasi latihan menjadikan sesi latihan lebih interaktif dan menyeronokkan sekaligus meningkatkan minat dan pelibatan aktif murid. Contohnya, dengan penggunaan aplikasi Powtoon, guru dapat menunjukkan atau menayangkan video-video perlawanan atau video latihan kepada murid. Dengan itu, murid tidak akan merasa bosan dan akan meningkatkan lagi pelibatan aktif murid. Baiklah, mengkritik dan menilai contoh video pengajaran. Berdasarkan contoh video pengajaran yang diberikan, siswa guru berupaya menganalisis rakaman bagi menilai dan mengkritik keberkesanan teknik pengajaran dan tahap kawalan kelas yang dilaksanakan semasa aktiviti di padang.
Jadi, dengan adanya video-video pengajaran, penilaian tersebut membolehkan siswa guru melakukan penambahbaikan semasa simulasi. Di samping itu, menjadi asas pandangan awal kepada siswa guru dalam merancang dan melaksanakan sesi pengajaran serta pembelajaran yang lebih berkesan terhadap murid. Secara tidak langsung, proses ini turut menyumbang kepada penglibatan aktif murid dalam aktiviti yang dilaksanakan serta menyumbang kepada perkembangan profesional guru kerana mereka ini berupaya menilai keberkesanan ataupun kelemahan yang ada serta dapat mengukuhkan kekuatan, menyesuaikan strategi pengajaran mengikut keperluan murid semasa berlaku aktiviti di padang. Seterusnya, melakukan penambahan dan refleksi. Seperti yang dikatakan, dengan adanya video-video contoh pengajaran, guru dapat melakukan penambahbaikan secara tidak langsung dalam aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Seterusnya kita lihat pada kompetensi pembelajaran bermakna 6C. Yang pertama, Sasiah, iaitu membentuk sifat sabar, yakin diri dan berdisiplin semasa melaksanakan tugasan amali dan simulasi, iaitu dapat meningkatkan keyakinan diri dalam kepimpinan serta pengendalian latihan, iaitu pelajar dilatih untuk bersikap, bertanggungjawab, menepati masa serta menjaga etika semasa simulasi. Kedua, citizenship ataupun kewarganegaraan, iaitu tugasan ini menanamkan nilai kepimpinan, berdisiplin dan semangat kesukanan, iaitu pelajar didedahkan dengan peranan jurulatih yang bertanggungjawab membimbing murid. Kepenerapan nilai seperti hormat, peraturan permainan, kerja pasukan dan integrasi dalam kurikulum ini penting untuk membentuk kesedaran tentang gaya hidup sihat dan juga melalui aktiviti sukan. Ketiga, kolaboratif ataupun collaboration, iaitu walaupun tugasan lebih bersifat individu, kemahiran kolaborasi masih diaplikasikan melalui sesi perbincangan dengan rakan serta pakar, iaitu melalui latihan kokurikulum, pelajar belajar bekerja sama sebagai jurulatih dan pemain semasa sesi praktikal. Yang keempat, communication ataupun komunikasi, iaitu dianya ditekankan dalam HP5, kemahiran komunikasi, iaitu pelajar perlu menyampaikan arahan yang jelas, meyakinkan dan berkesan dalam sesi simulasi. Kelima, creativity, iaitu dengan merancang latihan permainan dengan idea baharu yang menarik dan sesuai dengan tahap murid, iaitu dengan menyusun aktiviti unsur maju dan permainan kecil dengan pendekatan inovatif. Dan terakhir sekali, critical thinking ataupun pemikiran kritis, pelajar menganalisis dan memilih teknik kemahiran asas permainan seperti hantaran bola, mengelecek dan juga servis, iaitu dengan mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah semasa simulasi latihan. Seterusnya kita lihat pada 3, iaitu perhubungan, aspirasi dan belajar cara belajar. Perhubungannya, tugasan PB membina hubungan positif antara pelajar, rakan sekumpulan, jurulatih dan pakar bidang melalui perbincangan, kerjasama dan simulasi latihan. Hubungan ini mengukuhkan nilai hormat, empati dan semangat kerja berpasukan dalam kokurikulum. Kedua, aspirasi. Pelajar digalakkan beraspirasi menjadi pendidik dan jurulatih yang memberi bawa dengan menunjukkan kepimpinan, berdisiplin dan integrasi dalam setiap tugasan, iaitu aspirasi ini selari dengan matlamat melahirkan guru yang profesional, berkarakter dan mampu mendidik generasi sihat serta berdaya saing. Terakhir sekali, ketiga, belajar cara belajar. Tugasan mendorong pelajar membina strategi pembelajaran kendiri melalui perancangan latihan, refleksi amali dan penyesuaian teknik, iaitu pelajar belajar bagaimana menilai kelemahan sendiri, mencari sumber ilmu baharu dan menambah baik pendekatan pengajaran sukan. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.